إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعلنا من المتقين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kesembilan, Wahabi berkata Nabi Isa alaihi salam, bukan alaihi Islam, alaihi salam, bukan alaihi Islam, alaihi salam. Dimatikan oleh Allah terlebih dahulu, kemudian baru diangkat ke langit. Ahli sunnah wal jamaah beriktikad Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit dengan roh dan jasadnya. Ia tidak dimatikan. Pendapat mengatakan bahawa Nabi Isa dimatikan terlebih dahulu adalah bid'ah. Orang yang berpahaman begini digelarkan mubtadi', iaitu pembid'ah. Jadi kisah Nabi Isa ini, satu ketika dia ni nak ditangkap oleh kaumnya dan nak disalib serta nak dibunuh. Jadi mereka ni, kaum ni mengejar dia, diketuai oleh satu orang yang dulunya pengikut Nabi Isa, tapi akhirnya dia belot. Namanya Kristus, dan namanya yang lain Yahuza. Ada dua nama, Kristus pun dia, Yahuza pun dia juga. Jadi Nabi Isa dia lari ke arah padang pasir yang berbukit. Sampai di kawasan berbatu, Nabi Isa ni dia masuk menyorok balik batu.
Kemudian kata dengan Kristus ataupun Yahuza, kamu duduk di sini semua, biar aku pergi tangkap Isa ni. Kemudian kamu buatlah apa kamu nak buat. Jadi Kristus ataupun Yahuza ni, dia pergilah ke celah batu yang dia nampak Nabi Isa masuk menyembunyi tadi. Dia sampai ke celah batu tu, dia tengok tak ada. Puas dia cari tak ada. Pergi ke mana Nabi Isa ni? Dalam Quran dia kata mawaffata summa rafa'a. Jadi mawaffata di situ bukan bermaksud mati. Wahabi dia faham mawaffata tu mati, pasal dia lihat pada zahir lafaz ayat. Maka dia kata mawaffata itu mati, Nabi Isa mati. Summa rafa'ahu, kemudian diangkat ia ke langit. Tapi kita orang ahli sunnah wal jamaah, ulama tafsir berkata mawaffata ni ada banyak makna dia. Bukan mawaffata tu maknanya mati saja. Mawaffata ni boleh dengan makna berhenti, boleh dengan makna mati, boleh juga dengan makna diselamatkan. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat dan beriktikad mawaffata itu maknanya diselamatkan, yakni diselamatkan oleh Allah. Summa, kemudian rafa'ahu, diangkatnya, yakni diangkatnya Nabi Isa tadi ke langit hidup-hidup dengan jasad dan ruhnya. Dan kita wajib beriktikad Nabi Isa ni diangkat ke langit oleh Allah dengan selamat, lalu sekarang berada di langit. Orang Wahabi dia faham Nabi Isa dimatikan oleh Allah, kemudian diangkat ke langit dan dimasukkan oleh Allah dalam keranda. Nanti dia akan turun hidup semula. Jadi pendapat ni amat batil dan sesat. Dalilnya apa? Orang dah mati, dia tak hidup balik ke bumi. Kalau orang dah mati, hidup balik ke bumi, Nabi Muhammad tu lebih layak. Tapi kenapa Nabi Muhammad tak dihidupkan oleh Allah? Hidup semula di akhir zaman. Jadi mati tu hanya sekali, nanti dia nak mati lagi. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasai maut, maknanya sekali mati, bukan dua kali mati. Jadi hujah ulama ahli sunnah, maut itu makna sekali mati, bermakna summa rafa'ahu dalam ayat tadi itu belum mati lah. Dan mawaffata itu bukan maknanya mati, tapi diselamatkan oleh Allah daripada dibunuh oleh kaumnya, lalu diangkat ke langit dan hidup di langit sehingga sekarang. Dan dia akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal dalam keadaan dia masih hidup, belum mati. Dia akan wafat setelah dunia ini aman di dalam pemerintahan baginda di akhir zaman. Baik.
Jadi kalau kita dengar ada orang kata Nabi Isa dah mati, ayat dia mawafata thumma rafa'ahu, mana dia tak faham ayat tu, dan dia telah dikelirukan oleh faham Wahabi. Baik, habis. Kemudian si Kristus tadi ataupun Yahuza tadi, bila dia cari tengok tak ada Nabi Isa di situ, dia pun keluar dari balik batu-batu tadi. Allah jadikan pandangan manusia pada hari itu tengok Kristus ni macam Nabi Isa. Lalu mereka pun tangkap dia. Bila mereka tangkap dia, dia kata aku bukan Isa, aku Yahuza. Jadi dia menjerit. Dia menjerit-jerit minta tolong. Wahai Il, ya Il, selamatkan aku. Dia kata Il ini maksudnya Il ni Tuhan dalam bahasa Ibrani. Il tu ialah Tuhan. Orang Yahudi menyebut Tuhan tu Il. Alif ya lam, Il, Israel, ketua pejuang agama Tuhan. Itu Tuhan. Israel, ketua pejuang agama. Itu Tuhan. Nabi Yaqub digelarkan Israel, maksudnya ketua pejuang agama Tuhan. Itu Tuhan lah dalam bahasa Ibrani. Jadi dia menjerit-jerit dalam bahasa Ibrani, wahai Il, selamatkan aku, save my life. Itu jeritan dia. Itu tanda dia tu tak betul. Kalau seorang Nabi, dia bila nak menemui musibah, dia tak menjerit-jerit, dia tak minta tolong diselamatkan. Seorang Nabi makamnya tinggi, dia tak pandang akan musibah yang akan menerima, dia pandang baiknya takdir ilahi. Kalau mati pun baik, pasal apa? Itu takdir Allah ke atas. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam semasa tentera Namrud tangkap dia, letak di atas pelontar. Pelontar dalam bahasa Arab dia sebut apa? Manjanikun. Semasa diletakkan di atas manjanik ataupun pelontar, diikat tangan, dia nak dilontar masuk dalam api. Nabi Ibrahim tak menjerit-jerit, dia hanya tersenyum. Tiba-tiba datang Jibril. Jibril ni kata ke Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah, doalah kepada Allah agar engkau selamat. Kami malaikat di langit akan mengaminkan doamu. Ya Nabi Allah, doalah kepada Allah agar kamu selamat. Kami malaikat di langit akan mengaminkan doamu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Wahai Jibril, aku hanyalah hamba Allah. Aku hanyalah hamba Allah. Apa yang baik bagi Tuhanku, itulah yang terbaik bagiku. Itu jawab Nabi Ibrahim. Dia tak menjerit-jerit. Dia tak macam si Yahuza yang penipu tadi. Bila dah nak kena tangkap, nak dibunuh, menjerit-jerit memanggil Tuhan. Ya Il, wahai Il, selamatkan aku, selamatkan aku. Dia kata, aslimni, ya Il, aslimni. Tapi orang-orang Yahudi pada hari itu tidak mempedulikan jeritan dia. Tangkap dia, lalu disalib, diletakkan di kayu palang yang berbentuk T,
dipaku tangan dan dibunuh. Bila dia mati, baru orang nampak yang dibunuh itu rupanya bukan Nabi Isa, rupanya Kristus, Yahuza tadi. Maka orang-orang jadi terpelengunglah di situ. Yang disalib tu bukanlah Yesus yang mereka sangkakan, tapinya Kristus. Jadi berbalah-balahlah mereka sesama mereka. Mana pergi Yesus yang sebenar? Tak tahu. Dalam Quran dia cerita mawaffata thumma wafahu. Allah Ta'ala selamatkan dia dan diangkat ke langit hidup-hidup. Selamatlah Nabi Isa alaihi salam, diselamatkan oleh Allah. Jadi bila berlaku kejadian ini, tak ada lagi orang hidup bertuhankan Allah ni. Dalam ramai-ramai orang Yahudi pada zaman tu, adalah satu orang ni dianggap alim dan wara dan menjadi rujukan manusia. Satu orang ni. Jadi dia mengajar 3 orang pemuda yang cerdik pada zaman tu. 3 orang pemuda ni, satu orang ni diajar pada hari Ahad. Satu orang ni diajar pada hari Sabtu. Satu orang ni diajar pada hari Ahad. Satu orang ni diajar pada hari Isnin. Itu dah lebih kurang maksud cerita dalam kitab. Dia tak ajar serentak 3 orang sekali dah. Seorang-seorang. Hari ni Sabtu, ni Ahad, hari ni Isnin. Kemudian bila dirasanya 3 anak murid dia ni dah cukup pandai macam dia ni penipu sebenarnya. Yang dianggap alim, yang dianggap pandai ni penipu sebenarnya. Dia pemutar belit juga. Lalu dihantarlah 3 orang ni, satu utara, satu selatan, satunya timur, dan satunya barat. Utara, selatan dan barat. Satu ketika, apa tujuan dihantar ni? Supaya menyebarkan ilmu dia, ilmu sesat dia. Satu ketika Tok Guru besar ni sakit teruk, lalu padam. Tahu padam? Mati. Bila dia mati, orang nak cari pengganti dia. Dia orang berbincang siapa nak ganti dia. Maka mereka berkata ada 3 orang anak murid dia ni yang sangat alim. Kita panggil dia balik lah. Kita uji siapa yang paling cerdik, kita lantik jadi ketua kita. Jadi Paul. Baik. Maka baliklah 3-3 pendakwah ni, bukan pendakwah, pendakwah ni. Baliklah 3-3 ni ke negeri dia. Bila balik 3-3 ni, maka mereka diberitahu oleh penduduk di situ, kami nak cari seorang yang tersangat alim di antara kamu untuk dijadikan ketua. Ketua apa? Ketua padri lah. Masa tu tak ada lagi istilah padri ni. Orang panggil pendeta lah. Orang cerdik. Ketua orang cerdik. Bukan cerdik bodoh. Bagi dia orang ni cerdik lah. Bagi kita bodoh. Maka dibuatlah satu majlis. Majlis apa?
majlis forum. Majlis forum nak tahu siapa yang paling ahli. Maka duduklah atas podium tiga orang ni, ada satu moderatornya, dan beberapa orang juri. Seorang ni hakim nak tentukan siapa yang lebih bijak. Maka dibuatlah acara itu. Soalan yang pertama, dan soalan pertama ni jadi kelam kabut. Apa dia? Soalan dia, siapakah Tuhan? Bila ditanya siapakah Tuhan, yang pertama ni dia sebut Tuhan ialah Allah. Yang sebelah dia, kita dulu kata Tuhan bukan Allah, Tuhan itu Maryam. Yang nombor 3 ni pula kata, kita dulu mengajar Tuhan itu ialah Jesus. Dah, sudah. Dia ajar 3 hari, lain-lain orang. Lain orang lain ilmu ya. Yang ni kata Allah, yang ni kata Maryam, yang ni kata Jesus. Habis tu mana satu Tuhan ni? Gini, tutup tirai dulu. Kita sembang dulu dah. Kita diskusi dulu. Maka tutuplah tirai majlis. Bincanglah 3 orang. Kita ni memang dah kena tipu ni lah. Alam-alam kena tipu, kita tipu orang lain lah pula. Baik. Bincang dapat keputusan. Buka balik tirai. Baik, keputusan kami begini. Tuhan itu 3. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Ibu Maria, Tuhan Anak Jesus. Itu dah asal Tuhan 3 Trinities tu dalam ajaran Kristian yang tersangat tak cerdik bodoh. Jadi macam mana pula hal keadaan Tuhan ni? Maka orang tanya lagi. Maka jawablah mereka yang 3 orang ni, discuss dulu. Nak jawab lagu mana? Biar serupa lah kata. Sekarang nampak sangat kita temberang. Buka balik tirai. Dia pun cakap, mula-mula Tuhan ialah Allah. Lalu dia jadikan Adam. Kemudian Adam diturunkan ke bumi. Kerana apa? Kerana berdosa makan buah huldi. Asbab Nabi Adam ni, dia buat salah di syurga, lalu diturunkan ke bumi, dan berlakulah kejahatan yang dilakukan oleh manusia ni adalah asbab dosa Adam. Dan kita semua ni buat salah sebab menanggung dosa Adam. Namun siapakah yang menjadikan Adam? Yang menjadikan Adam ialah Allah. Maka Allah pun turut bersalah, dia kata. Allah pun salah juga. Ni tiga pendiri mereka cerita. Lalu Allah nak menebus dirinya, jadilah dia jadikan dirinya tu Maryam. Sekarang Allah dah tak ada. Adanya Maryam, Tuhan Ibu. Kemudian dia nak tebus lagi dirinya, nak tebus kesalahan dia menjadikan Adam punca manusia ni bercakaran. Dia jadikan dirinya Jesus. Lalu Maryam mati, tinggallah dia. Kemudian akhirnya dia disalib. Maka matilah tiga-tiga Tuhan. Tuhan Allah mati, Tuhan Maryam mati, Tuhan Yesus pun mati disalib. Habis itu kalau kita ni dia tak ada Tuhan, macam mana?
Baik, kalau kamu buat salah, kamu kena minta ampun. Minta ampun dengan siapa? Minta ampun dengan padri. Itulah ajaran Kristian. Dia berdosa, dia pergi gereja minta ampun dengan padri, habislah dosa dia. Tu ajaran Kristian. Bodoh tak boleh nak kata. Siapa ego? Tiga-tiga ni lah. Tiga-tiga anak murid bosor. Itulah asal datangnya agama Kristian, ambil daripada nama Kristus. Muka dia Kristus. Setelah dia salib, mukanya tu nampak macam Yesus. Setelah dia salib, baru nampak muka Kristus. Dari Kristus itulah datangnya Kristian. Itu satu pendapat oleh ahli sejarah, asal datangnya Kristian di muka bumi. Baik. Jadi Wahabi ni pun mirip-mirip Trinitis ya. Bukan Kristian Trinitis, Tuhan 3. Hindu pun Trinitis, Tuhan 3. Wahabi pun lebih kurang. Pasal apa? Tauhid 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Maka itulah jadilah Wahabi ni sosek lagi menyosekkan. Cuma tak ada. Cumanya kita tak kata dia kafir je lah. Kebanyakan ulama ahli sunnah tak menghukumkan Wahabi ni kafir. Tapi tak terlepas daripada mubtadi'. Apa dia? Pembid'ah ataupun pendosa. Tengok yang berdosa. Kesalahan mereka yang utama ialah kerana mengambil faham dari ayat Quran dengan zahir lafaznya, dan mengambil faham hadis dengan zahir lafaznya. Kata Imam Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, seorang muhaddisi, dia kata tanda-tanda nak menuju sesat seseorang itu ialah mereka memahami Quran dengan zahir lafaz tanpa merujuk kepada tafsirnya, dan mereka mengambil faham daripada hadis melalui zahir lafaz matan hadis tanpa menuruti kaedah syarah hadis. Antara yang sesat ni Wahabi. Baik, habis. Itu cerita sedikit sebanyak sejarah mengenai mengenai Kristian. Baik. Jadi dalam pahaman Kristian, tiga-tiga Tuhan dah mati. Yang peliknya, dia orang ni minta tolong dengan Yesus. Dan tolong lagu benar, kata Tuhan yang dah mati. Jadi penganut Kristian tu sendiri hari ni, dia pun tak faham agama dia. Dia tak faham agama dia. Padri dia pun bengang. Pasal apa? Dia tahu putar belit ini, tapi dia pun terbelit dengan putarannya. Jadilah padri-padri yang ada hari ini semuanya putar belit. Kenapa jadi padri? Kerana gaji mereka besar. Gaji-gaji padri dibayar oleh Vatikan. Bukan kecil gaji. Setiap tahun trilion USD mereka laburkan untuk kristianisasi dan gaji para padri. Baik, habis cerita sekat tu. Cukuplah sekadar pengetahuan mereka mengenai agama sesat Kristian, laknatullah. Baik, habis. Yang ke-10, Wahabi berkata Allah mempunyai had, yakni ukuran. Mana Allah Ta'ala ni mempunyai besar, bentuk dia besar. Besar mana ada had dia, iaitu dikatakan zat Allah tu sebesar arash. Kaki Allah di atas kursi. Jadi kalau sebesar arash, itulah ukuran zat Allah tu sebesar arash. Yang tidak diketahui melainkan Allah.
Dia kata Tuhan tu ada had dia, ada sempadan dia. Maknanya ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tapi tak tahulah kita besar mana. Allah jugalah yang tahu dia kata. Macam betul ya. Padahal bodoh lah. Dalam Quran dia kata Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwa samiun alim. Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya Allah jugalah yang tahu hakikat zatnya. Tak ada siapa yang tahu. Jangan kata kecil, jangan kata besar, jangan kata tinggi, jangan kata rendah, jangan kata di atas, jangan kata di bawah. Dia tidak ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam dan sebagainya. Allah juga berjihah, kata mereka. Apa dia berjihah? Berarah. Macam mana kata arah? Iaitu ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada luar, ada dalam. Ahli sunnah wal jamaah berkata Allah Ta'ala tidak mempunyai had. Ini tidak ada ukuran. Kerana ukuran, had, sempadan, kecil, besar, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah dan berarah adalah sifat makhluk. Maha suci Allah dari bersifat makhluk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala itu daripada apa yang disifatkan oleh orang-orang kafir. Allah tak bersifat seperti sifat yang dipaham oleh orang-orang kafir. Baik, ya habis. Yang ke-11, Wahabi berkata Allah mencipta makhluk dengan gambaran wajahnya. Ahli sunnah wal jamaah berkata Allah tidak menyerupai makhluk, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Firman-Nya laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang seumpama Allah. Jadi kalau kita kata Allah jadikan makhluk dengan gambaran wajahnya, jadi kita semua ni adalah Allah belaka lah. Macam Allah lah dah gambaran wajah dia. Jadi jangan kita duk faham begitu. Tu faham orang Wahabi. Allah telah jadikan makhluk ini apa yang ia kehendak. Ya, Allah jadikan makhluk itu seperti mana apa yang ia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayat ni pun satu masalah juga ni. Kadang-kadang salah faham juga kita. Sebenarnya apabila Allah Ta'ala menghendaki menjadikan sesuatu, maka berkata ia jadi olehmu, maka jadi ia. Kun fayakun. Kun jadi olehmu, fayakun maka jadi ia. Tok Romo banyak guna ayat ni. Ibu bapa betul menipu. Bukan semua yang sesat dalam maksud saya ni sesat. Tok Romo hak sesat. Guna ayat Quran tapi salah guna ayat. Kun kata Muhammad, fayakun kata Allah. Aduh, suka-suka dia apa maksud ni? Dia tanya dia balik, apa maksud kata kun kata Muhammad, fayakun kata Allah? Itu firman Allah, bukan sabda Nabi. Macam mana aku dia kata kun kata Muhammad, fayakun kata Allah? Kun tu firman Allah, fayakun tu firman Allah. Silap ambil ilmu agama jadi syirik. Kurang-kurangnya pun berdosa besar. Waktu nak mengaji ilmu perubatan, wajib belajar fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf supaya tidak sesat. Disesatkan oleh cikgu umum yang sesat. Lepas
Lepas tu dia mulalah mendakwa pandangan makrifat lah. Makrifatnya orang yang kenal Allah, makrifatullah. Bukan boleh tengok jin tu pandangan makrifat. Tengok jin tu bukan pandangan makrifat. Itu namanya kasyaf, kasyaf jin. Dia kata orang awam, orang kafir pun nampak jin ni. Itu harus berlaku ya. Bukan ada kehebatan apa. Kadang-kadang tu ada satu musibah. Mana tak musibah, di mana-mana nampak, dah duduk dalam ketakutan. Duduk dalam surau pun nampak toyul atrik, dia kangkung, jenglot. Senang lah yo. Tak senang duduk. Tengah-tengah terberak. Sultan dah kunci pintu, dah buka kain pun semua. Elok nak, nampak kat atas. Tu dia ada kangkung duduk je ni. Tak jadi cangkung keluar. Okey begitu ya. Kan yo. Itu bukan satu kelebihan sebenarnya, satu kesukaran hidup. Bukan bagus pun. Bak nyusah hidup. Ni baru ni ada satu orang hamba Allah datang. Dia cerita satu kawan dia ni. Satu kawan dia ni suka sembang sorang-sorang. Dia kata yang datang tu Sunan Bonang, daripada Jawa. Bukan mengajar dia ilmu itu, mengajar dia ilmu ni. Kau tanya nampak? Saya nampak. Orang tak nampak, dia orang nampak. Mula-mula dulu ni dia rasa seronok, didampingi oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang salah seorang di antara Wali Songo di Indonesia. Tapi lama-lama dia rasa dia nak buang benda ni. Pasal apa? Dah terasa dah susah ni hidup. Kerja tak mau jadi, buat kerja ni tak jadi, buat kerja ni tak jadi. Lama-lama dia rasa dah susah ni hidup. Tu dah kata gangguan. Dapat melihat alam gaib ni satu gangguan sebenarnya. Gangguan kerohanian. Bukanlah kerohanian tinggi, tidak. Maka gangguan macam ni ada banyaklah sebabnya. Kadang-kadang ada benda tu saja suka kita, dan kita pun melayan dia, seronok dia. Jadi kalau ada benda-benda lagu ni, cepatlah berubat, hilangkan gangguan. Bila ada gangguan ni, bukan hanya kita nak berjalan kepada Allah tu susah. Nak kerja cari duit pun susah. Dia terganggu. Bisikan-bisikan lah, mari dalam mimpi lah, kadang-kadang duduk sebelah kita lah. Orang tak perasan, kita seorang perasan. Jaga, ni gangguan. Ini satu penyakit, bukan kelebihan. Faham? Dia tak sama dengan orang-orang sufi yang didampingi oleh malaikat mulhim, yang sentiasa mendidik mereka menuju ma'rifatullah. Tak sama tu malaikat lain, ni jin nama dia. Bila kita didampingi jin, ya, maka carilah orang-orang sufi untuk ubat. Jangan cari Tok Bomo, pasal dia pun guna jin dulu. Macam mana dia nak buang jin kita? Dia pun jin. Maksud saya ni bomo yang pakai jin lah, bukan semua bomo. Ada bomo yang dia tak menggunakan khidmat jin. Kelebihan yang dia ada tu dinamakan ma'munah. Tok bomo yang menggunakan khidmat jin, kelebihan yang dia ada tu dinamakan istidraj. Terkadangnya sihir, terkadangnya sya'uzah. Faham boleh benda ni. Jangan seronok sangat jadi Tok bomo. Kadang-kadang tipu daya di alam kejinan. Baik, habis. Jadi orang-orang yang berjalan kepada Allah melalui tarekat sufi, mereka akan bertemu di alam ini. Alam apa? Alam perubatan. Maka sampai di sini bukan satu kelebihan sebenarnya, itu satu
Innama nahnu fitnatun. Sungguhnya itu adalah ujian. Buka Al-Baqarah ayat 102. Tu ayat ni banyak untuk guna untuk menghalau jin. Jadi kelebihan-kelebihan ni terkadangnya hanyalah ujian bagi orang nak berjalan menuju Allah. Kalau tersaruk dia kat situ, ya, tersaruk tu, maknanya terbelenggu dia di situ, bermakna dia duduk dalam tipu daya kejinan. Maka wajib dia mencari mursyid untuk berjalan menuju Allah dengan jalan yang betul, bukan pengkak lagi dah. Pengkak tu. Pengkak tu macam ketam jalan tu lah. Pengkak saja tak apa sesat tu. Itulah pentingnya mursyid dalam perjalanan kerohanian menuju ma'rifatullah. Baik, Habib. Yang ke-12, Wahabi berkata kalam Allah itu berhuruf, berbaris, berharakat, ada dahulu dan ada kemudian. Tidak boleh berkata Allah ada lidah, tapi tidak boleh juga menafikannya. Bukan kenafi, menafikannya. Bukan kah tu mim. Tidak boleh berkata Allah ada lidah, tapi tak boleh pula menafikannya. Pelik. Tak boleh kata Tuhan tak ada lidah, dan tak boleh pula nak menafikan Tuhan tu ada lidah. Inilah fahaman tak masuk akal. Tak boleh kata Tuhan ada lidah, tak boleh pula menafikannya. Habis nak kata apa? Kata Wahabi bodoh. Tu pun ada orang kata Wahabi ni betul. Pendapat dia saja pun dah pening kepala nak faham. Ahli sunnah wal jamaah beriktikad kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbaris, tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian. Allah juga yang mengetahui sifat kalamnya. Kalam Allah tidak menyerupai makhluk yang bercakap dengan lidah. Kita ya cakap dengan lidah. Tu pun kadang-kadang ada lidah pun tak boleh cakap. Pasal apa? Bisu. Baik. Dulu ada satu orang Wahabi terkenal dia ni. Dia berceramah dalam radio AK. Pagi-pagi ya, 4 malam subuh kan, ada kuliah subuh radio AK. Jadi kadang-kadang saya dengar juga lah. Dengar juga kuliah subuh dalam radio AK. Sekali itu dijemputnya Ustaz Wahabi. Ustaz ni terkenal, sangat terkenal lah. Datuk dah pun. Anak tunggu. Bapaknya dia sunnah, bapaknya ahli punah. Dia kata apa? Tak kala Nabi Musa sampai ke Tur Sina, Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa dengan bersuara yang tak serupa dengan makhluk. Serupa. Bersuara tak serupa dengan makhluk. Dan suara tu makhluk lah. Dan suara tu makhluk lah. Suara Allah ni kalamnya tak berhuruf, tak berbaris, tak berharakat, tak bersuara. Tapi dia kata Allah ni bersuara, tapi tak serupa dengan makhluk. Bila tak serupa dengan makhluk, macam mana Nabi Musa nak tahu? Inilah dia persoalan Wahabi ni. Pening nak faham. Tak boleh nak faham dia punya cakap. Maka jadilah belajar tauhid menurut Wahabi ni macam mengajar burung kakak tua bercakap. Tahu? Burung kakak tua bercakap, dia hafal apa hak tuan dia ajar, apa benda hak dia ajar, dia pun tak tahu. Kita tanya betul-betul dengan ustaz. Ingat dia pun pening apa hak dia kata. Pasal apa? Burung kakak tua. Baik, habis.
Ini ajaran Wahabi. Yang ke-13, Wahabi berkata Allah jadikan kursi sebagai tempat letak kakinya. Allah duduk di atas arash, kakinya di atas kursi. Ini pendapat orang Wahabi dalam kitab tafsir mereka. Ahli Sunnah wal Jamaah berkata kursi adalah makhluk Allah, luasnya meliputi langit dan bumi. Firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Artinya luasnya kursi meliputi langit dan bumi. Bukan bumi itu, bumi bawah media. Betul. Wajib beriktikad Allah jadikan sekalian makhluk bukan bertujuan mengambil manfaat darinya. Jika berkata kursi itu tempat letak kaki, membawa arti ambil manfaat, mengambil gharad. Baru kita baca bagi jadi. Maka tentulah mustahil Allah mengambil manfaat dari makhluk ciptaannya. Berkata Allah mengambil manfaat dari makhluk adalah menolak kesempurnaan Allah. Ya, ternafi Allah itu kaya, ternafi mustaghniyan an kulli ma siwa. Saya berkata Allah mengambil manfaat dari makhluk. Tadi yang kita belajar lagi, Allah jadikan sesuatu itu bukan Allah mengambil manfaat padanya, dan tidak pula bermanfaat kepada makhluk. Yang memberi manfaat siapa? Allah. Asbab hanyalah sunnatullah. Harus Allah jadikan sesuatu dengan asbab, harus tanpa asbab. Bermakna apa? Asbab tidak boleh memberi manfaat. Jadi Allah jadikan makhluk, bukan Allah mengambil manfaat, bukan juga makhluk mengambil manfaat. Sebab apa? Makhluk tidak boleh memberi bekas, Allah yang memberi bekas. Faham oleh tu? Jangan duk kata, jangan dia buat i'tikad Allah jadikan makhluk ni untuk manfaat kita. Allah tak ambil manfaat. Macam betul ya, tapi salah. Salah i'tikad dari tu. Baik. Yang ke-14, Wahabi berkata Allah berubah-ubah pergerakannya. Seperti kata mereka Allah turun dari langit setiap malam, serupa turunnya apa benda itu dia? Lupa bawa buku bumi. Kita buat bumi ke Jawi? Tertinggal. Tapi tak tertinggal kapal terbang. Dia bumi sikit. Mudah-mudahan begini. Betul Allah turun dari langit setiap malam serupa turunnya manusia dari atas ke bawah. Begitu. Allah turun dari langit setiap malam ke langit dunia. Begitu. Allah turun dari langit setiap malam ke langit dunia serupa turunnya manusia dari atas ke bawah. Ini i'tikad orang Wahabi. Pasal apa? Dia kata lagu ni pasal dia mengambil satu mafhum hadis, Allah turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Baik, Ahli Sunnah wal Jamaah berkata
Memang ada di dalam sebuah hadis Al-Baihaqi yang berbunyi, siapa Al-Baihaqi? Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, seorang ulama hadis, seorang muhaddisin. Dia mengarang kitab hadis 1000 jilid. Banyak kali saya ceritakan. Apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilullahu azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul laili al-akhir wa yaqulu man yad'uni fastajib lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dan Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini baginda berkata, potong beliau tu buh baginda. Baginda berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam penghabisan. Maka ia berkata, siapa berdoa kepadaku akan ku perkenankan. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan ku ampuni. Maksudnya turun itu ialah pintu rahmat Allah pada sepertiga malam dengan seluas-luasnya. Sebagai kepahamannya, lakukanlah qiyamul lail. Jika dipaham seperti fahaman Wahabi ini, Allah turun ke langit dunia dan tidak naik-naik lagi ke langit. Pasal apa? Sepertiga malam itu sentiasa ada di dunia ini menurut peredaran bumi mengelilingi matahari. Habis itu dah turun tak naik-naik lah. Sepertiga malam kan habis. Macam orang azan kan. Azan seluruh dunia ni tak ada berhenti. Setiap saat masuk waktu. Setiap saat itulah orang azan. Jadi azan ni tak ada berhenti. Itulah sepertiga malam tak ada berhenti. Kalau Tuhan turun ke langit dunia sepertiga malam, dia tak naik-naik dah ke langit. Pasal apa? Sepertiga malam tak habis. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun macam ni. Adakah begitu? Adakah begitu masuk Wahabi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, lagu tu? Itulah kata pahaman Wahabi tak boleh pakai, tak masuk akal. Jadi kata Ahlussunnah wal Jamaah, maksud kata Allah turun sepertiga malam itu ialah rahmat Allah. Jadi rahmat Allah Ta'ala tu sentiasa turun. Kalau rahmat Allah tu ya boleh munasabah dengan akal. Kalau zat Allah yang turun, susah nak faham. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Sebab tu dah orang jadi Wahabi ni, dia kena keluar Wahabi, masuk Ahli Sunnah. Tidak pening kepala. Kena soal sikit dia pening. Dia tak kerti nak jawab apa hak dia kata. Pasal dia belajar apa, belajar macam burung kakak tua. Faham tak? Yang ke-15, Wahabi berkata doa dan tawasul. Tawasul tu aja. Tawasul adalah syirik. Ahlussunnah wal Jamaah berkata fahamlah dulu, faham bukan fahama, fahman, fahmalah dahulu, bukan. Fahamilah dahulu arti tawasul. Dia kata Wahabi berkata doa dan tawasul adalah syirik.
Ahli sunnah wal jamaah berkata, fahamilah dahulu arti tawasul. Sebelum hang tuduh orang syirik, hang faham tu apa maksud tawasul. Yang pertama, tawasul artinya mengerjakan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran disebut Al-Wasilah pada suratul Ma'idah ayat 35. Wih, panjang. Oh, panjang terus. 2 muka, 3 muka habis. Wih, panjang. Panjang kita tangguhkan dulu minggu depan, insyaAllah. Baik. Kemudian katanya yang ke-15, ila akhirih, wallahu a'lam. Baik, ada satu soalan dari pelajar Bani. Apa soalan dia? Izin bertanya. Kalau dalam solat berjemaah, imam sedar dia salah niat dalam rakaat kedua umpamanya, dan imam takbir balik seorang diri secara perlahan, dan imam tambah lagi satu rakaat selepas rakaat keempat, adakah makmum wajib ikut imam bila dia naik sedangkan mereka tak tahu kenapa imam tambah rakaat? Dan adakah imam itu sunat sujud sahwi? Ini confirm Pak Imam bidan terjun. Pak Imam tak main masjid, jadi tolak dia jadi imam. Dia tak reti hukum hakam bab sembahyang jemaah, maka dia tembak lah. Barangkali Pak Imam ni pun salah seorang di antara pakar menembak tak tepat. Jadi dia mungkin pernah dengar, kalau kita salah niat ataupun salah takbir, kita boleh takbir semula tanpa memberitahu jemaah. Contohnya gini, Pak Imam ni dia nak sembahyang maghrib, dia pun takbir, Salli fardul isya'i arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allah, aku solat fardu isya' 4 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Sampai elok sini ya, tiba-tiba dia teringat, ni maghrib lah bang Nangoi, bukan isya'. Yang kita niat isya' berapa? Makmum belakang semua dah takbir lah. Baik. Macam mana dia nak buat? Oleh kerana dia baru masuk sembahyang rakaat pertama, dan kalau dia batalkan solat dia, maka kalau dia berhenti buat takbir semula, tak merosakkan jemaah belakang, maka dia bolehlah takbir semula dengan perlahan. Allah, aku solat waktu maghrib imam kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh. Maka dia tak perlulah berhenti. Oh, cuk. Saya silap niat. Tak payahlah. Jadi susah. Menyusahkan makmum. Tu tak makmum tu dah 15 saf ke apa kat belakang, kan susah. Ataupun sembahyang Jumaat ke. Sembahyang Jumaat tak boleh. Ni kalau sembahyang fardu biasa, fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya', fardu subuh.
Jadi kalau dia dah salah niat, dan rakaat itu masih rakaat pertama dan baru masuk solat, maka dia boleh niat berhenti. Memang dia kena berhenti pun, dia sembahyang tu dah batal lah, tak payah niat berhenti, tak apa. Memang dah batal lah pun. Maka dia takbir lah slow-slow. Allahu Akbar. Solat pada maghrib, imam kena Allah. Bayang belakang-belakang, sah tak? Sah. Tak perlu takbir semula, dan Pak Imam tak perlu nak buat pengumuman. So takbir lain tak payah. Kalau rakaat pertama yang masih lagi awal rakaatnya, macam tadi dah takbir baru tengah. Ni main maghrib bukan main isyak. Faham tak? Itu boleh. Tapi kalau dah rakaat kedua lah, baru dia tengok, tadi aku niat sembahyang isyak bukan sembahyang maghrib, ataupun tadi aku niat sembahyang asar bukan sembahyang zuhur, padahal ni waktu zuhur. Apa kena buat? Dia kena berhenti. Pasal apa? Pasal apa dia kena berhenti? Kalau tak berhenti, jadi lagu ni lah. Sekali lagi dia nak duduk tahiyat awal, rakaat pertama dia makmum dah dua. Dia bangun nak diri, makmum nak duduk tahiyat awal. Kan kelang kabut sembahyang tu, kan jadi susah makmumnya, kan jadi pening sembahyang tu. Jadi kalau lagu tu, imam tadi ni dia kena berhenti secara terbuka. Berhenti macam mana? Dia keluar jemaah duduk belakang jadi makmum. Dia kena keluar jemaah duduk belakang jadi makmum. Takbir yang aku sembahyang padu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Taala. Habis tu imam, orang belakang dia naik jadi imam. Itulah baru betul cara, bukan nak kena sujud sahwi atau tidak. Sembahyang dia dah tak sah dah. Jadi imam dah jadi kacau dah. Melainkan kita sembahyang seorang tu lain cerita. Sembahyang seorang berhenti gitu, takbir lain je lah, kan? Kalau jadi imam, kena berhenti juga, kena duduk belakang jadi makmum, takbir lain. Jadi barangkali dia terkeliru dengan masalah yang pertama tadi tu. Masalah pertama tu tak apa, boleh takbir slow-slow. Pasal rakaat pertama yang masih awal, bukan rakaat kedua. Faham tak? Saya yang bertanya. Ya. Jadi kalau siapa-siapa jadi imam yang zuhur contohnya, dia jadi imam, tapi dia niat bayang asar, rakaat kedua baru teringat, aku tadi niat zuhur, Masya Allah, batal tak? Batal lagi. Jadi kalau batal, dia kena main mula. Jadi dia berhenti lah, duduk belakang jadi imam. Orang lain jadi imam sambung. Itu cara dia. Habis orang lain tadi dia niat makmum main zuhur, ikut imam bayang asar, tak wajib kita selidik apa dia niat. Selagi yang zahirnya tak batal, maka sah bayang kita. Selagi yang zahirnya pada imam tu tak batal, maka makmum tadi sah. Makmum tak perlu bayang semula. Ya. Dia samalah kisah macam makmum pakai kain yang kena air kencing. Air kencing anak ada semalam, lepas tu jemur tak basuh. Bangun pagi subuh, terus relung kain tu pergi masjid jadi Pak Imam. Dah habis wirid apa semua lah, baru teringat apa buncing. Semalam punya air kencing anak tak basuh, dia tak tukar kain. Maka dia balik sembahyang seorang je lah, tak payahlah suruh makmum sembahyang lain.
makmum bayang semua sah dah. Sebab itu kecuaian imam, bukan kecuaian makmum. Kecuaian imam tak ditanggung makmum, melainkan kecuaian makmum, maka makmum tu tak sah. Macam mana kecuaian makmum? Gini, kita semayang, tolaklah satu orang tak kenal apa siapa jadi imam. Dia pun malu-malu naik ke depan, Allahu Akbar. Kita lelaki kat belakang ni, ikutlah dia. Habis semayang, dia paling belakang, nak salam lah. Kita pun ulur tangan, tengok lain macam dia ni. Halkum tak ada. Ni, halkum tak ada. Tanya dia, what is your name? My name is Nur Kamalasari. Hal lelaki ke perempuan? Aku perempuan. Pasal apa anak imam? Hampa semua. Itu namanya keteledoran makmum, taksir makmum, kecuaian makmum. Tersalah pilih imam, semua kena ulang. Faham? Itu kecuaian makmum, kena ulang semula. Kalau kecuaian imam, makmum sah, tak perlulah. Itu kaedah dia. Baik, habis kita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.